Semua orang ada ujian. Semua orang. Kadang dia tak ada ujian duit, Allah bagi kat dia ujian benda lain. Sebenarnya yang tuan-tuan tengok di kanan kiri tuan-tuan malam ni beribu orang. Semua ada ujian. Yang paling berat ujiannya, mereka lah yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jawapannya, manusia yang paling Allah sayang dalam alam ni tidak lain tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nak ajak kepada saya dan kita semua, kenderaan mewah bukan petanda aras Allah sayang kamu. Kekayaan bukan petanda aras Allah sayang kamu. Kemasyhuran bukan petanda aras Allah sayang kamu. Pangkat kamu besar dan lama kamu pegang jawatan bukan petanda aras Allah sayang kamu. Kamu jadi sultan, jadi menteri besar, perdana menteri bukan petanda aras Allah sayang kamu. Tetapi petanda aras Allah sayang kamu ialah apabila kamu diuji, kamu kembali kepada Allah, kamu puji Allah. Bila kamu diuji, kamu redha dengan ujian. Bila kamu diuji, kamu sabar dengan ujian. Bila kamu diuji, kamu terima ujian itu dan kamu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu baca sirah banyak-banyak.